Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sesebuah negara yang aman damai sentiasa menjadi idaman setiap orang. Negara yang aman memberi kita ketenangan, keselamatan dan masa depan yang lebih terjamin. Sebaliknya, negara yang tidak aman menyebabkan kehidupan rakyatnya susah, porak-poranda, kemiskinan meningkat dan ramai rakyatnya menjadi pelarian di negara-negara lain. Betul, guys. Ya teman-teman, kita ya berdoa bersama-sama semoga ya Malaysia pun Indonesia bisa aman, guys, jauh dari segala musibah yang kita tahu ya sekarang di negeri Timur Tengah sedang ada konflik seperti itu. Wah, betapa sedihnya, guys, betapa malangnya nasib mereka ya, rakyat-rakyat kecil. Tapi ya kita di Malaysia ini, kita di Indonesia ini masih diberikan ya keamanan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih aman, masih jauh dari hal-hal yang yang tidak diinginkan, dan semoga kedepannya masih tetap aman ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, guys, Temerek TV. Macam mana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala perniagaannya, guys. Ya teman-teman, ya kita tahu ya di Malaysia sekarang lagi marak-maraknya bazar Ramadan. Semoga yang berniaga di bazar Ramadan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namun di bulan yang penuh maghfirah, di bulan puasa ini, semoga puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk selalu beristiqamah, itu menunaikan ibadah puasa, dan dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam kali ini saya ingin nge-reaction salah satu video daripada Encik Masri Muhammad ya. Jangan lupa subscribe channel beliau, guys. Yang dalam hal ini Malaysia antara negara paling aman di dunia, guys. Apa yang menjadikan negara Malaysia ini menjadi aman, yang paling aman di dunia, guys? Tentunya kita sama-sama ingin mengetahui apa yang menyebabkan Malaysia menjadi negara yang paling aman di dunia, guys. Ini sangat menarik ya. Kita tahu memang di Malaysia itu tidak ada yang namanya bully, tidak ada yang namanya perampokan, bukan tidak ada, tapi semua di sana dikawal dengan ketat, guys. Sehingga jika ada pengunjung ke sana, ada pelancong ke sana, mestinya insya Allah aman, guys. Jangan takut jika mengunjungi Malaysia. Oke teman-teman, penasaran seperti apakah videonya? Langsung saja kita play. Let's go. Persoalannya ialah, adakah keamanan sesebuah negara itu boleh diukur? Apakah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tahap keamanan sesebuah negara itu? Sehubungan dengan itu, ada satu indeks antarabangsa yang diterbitkan oleh The Institute for Economics and Peace, IEP, yang dipanggil Global Peace Index, yang menilai tahap keamanan lebih daripada 160 buah negara di seluruh dunia. Perlu diingati bahawa indeks ini bukan sekadar melihat sama ada sesebuah negara itu berperang ataupun tidak. Sebaliknya, indeks ini mengukur antaranya keselamatan rakyat dalam kehidupan seharian, tahap jenayah dan keganasan, penglibatan dalam konflik dalaman ataupun antarabangsa, dan tahap ketenteraan sesebuah negara itu. Jadi semakin rendah skor GPI ini, maka semakin amanlah sesebuah negara itu. Di sini saya paparkan maklumat berkenaan dengan negara paling aman dalam tahun 2025 berdasarkan Global Peace Index. Kita dapati bahawa negara kita, Malaysia, disenaraikan sebagai negara ke-13
paling aman di dunia. Maklumat ini menunjukkan ini dengan di jelas dunia, bahawa guys, bukan Malaysia Asia, ya. berada dalam kelompok negara yang sangat aman di peringkat Oh my global. Hanya 2 negara Indonesia sahaja nomor berapa di ya, cuy? kalangan negara-negara ASEAN yang termasuk di dalam senarai ini, iaitu Singapura pada tangga yang ke-6 dan Malaysia pada tangga yang ke-13. Kita dapati ini adalah satu Alhamdulillah, pencapaian Malaysia masih yang konsisten kerana Malaysia telah berada masuk dalam lah. kelompok teratas GPI ini selama bertahun-tahun sejak kebelakangan ini. Contohnya di sini dalam tahun 2024 yang lalu kita berada di ranking ke-10 dunia, hanya di belakang Singapura di ranking ke-5 di peringkat dunia di kalangan negara-negara ASEAN. Malah kita mengatasi negara-negara besar di peringkat ASEAN seperti Vietnam ke-41 dunia, Indonesia tangga ke-48 dunia, dan Thailand So Indonesia masih di belakang jauh ya guys. tangga ke-75 dunia. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya berpendapat sekurang-kurangnya ada 3 kayu ukur ataupun indikator yang penting dalam menentukan keamanan negara kita Malaysia berbanding dengan negara-negara lain. Jadi indikator-indikator ini antaranya ialah ekonomi yang mantap, yang kedua politik yang stabil, dan yang tiga Yang penting kualiti nih, kehidupan politik nih, yang guys. baik. Kehidupan Iya, yang menentukan kadang amannya tidak amannya suatu negara itu ditentukan oleh politik. Jika politiknya itu adil guys, tidak memihak, insya Allah rakyat aman. Rakyat tidak demo, rakyat tidak membuat sesuatu, karena rakyatnya sudah sejahtera guys. Kalau politik ini betul-betul adil rakyat guys. yang sejahtera dan gembira. Maka dalam video kali ini marilah kita sama-sama merungkai ketiga-tiga indikator ini seperti yang diasaskan oleh kajian daripada pihak-pihak organisasi antarabangsa supayanya ia lebih adil dan berautoriti. Yang pertama, impak ekonomi. Negara yang mantap dan stabil ekonominya akan lebih aman berbanding dengan negara yang ekonominya lemah. Dalam situasi ekonomi yang stabil, kita lihat perniagaan boleh berkembang, pendidikan berjalan baik, pelancongan meningkat dan pelaburan asing mencurah-curah masuk. Saya tunjukkan contohnya di sini, di mana negara kita Malaysia berada di ranking yang ke-10 di peringkat Asia sebagai negara yang paling stabil ekonominya, mengatasi negara-negara jiran seperti Thailand di tangga ke-13, Indonesia 16, Vietnam tangga ke-17 dan Filipina di tangga. Kok bisa Indonesia ini selalu terbelakang ya cuy? What happened? Yang ke-19. Malah kita hanya di belakang Singapura yang berada di tangga yang ke-6 di peringkat Asia. Keduanya political stability, iaitu kestabilan politik. Negara yang tidak stabil Ini yang dari penting, segi guys. politik biasanya tidak aman. Berlaku banyak Betul, konflik betul dalaman sekali. dan antarabangsa yang menggugat keamanan negara. Ya teman-teman, ini sudah dirasakan oleh negeri kita sendiri ya, bahwa politik yang tidak stabil, politik yang memihak, ini sangat mengacaukan teman-teman, negara kalau itu kemasyarakatan. Inilah bentuk daripada negeri kita. Namun ya, kita sebagai bangsa yang beragama tentunya punya pemikiran yang yang religius guys, tidak memihak. Kita akan takut Tuhan. Kalau takut Tuhan tuh biasanya kan tidak buat semena-mena guys. Berkenaan, malah negara kita Malaysia sentiasa menjadi contoh di mana rakyatnya dari pelbagai kaum, agama dan bangsa dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan aman.
Kestabilan politik sering dikaitkan dengan proses demokrasi seperti pilihan raya, fungsi kerajaan, partisipasi politik dan juga budaya politik serta kebebasan awam. Dan maklumat ini dapat kita tengok dan lihat melalui indeks demokrasi yang saya paparkan di sini. Daripada indeks ini kita lihat bahawa Malaysia muncul di tangga teratas di kalangan 10 negara ASEAN dengan skor keseluruhan 7.24 indeks demokrasi yang dipaparkan di sini. Ini bermakna proses demokrasi di Malaysia berjalan lancar dan di Malaysia sangat diperhitungkan ya guys. Setiap ada senarai, setiap ada ini, Malaysia selalu yang teratas ya guys. Oh my god, terbaik di kalangan negara-negara ASEAN walaupun tidak sempurna mengikut standard antarabangsa. Dengan kelancaran proses demokrasi ini dan diikuti dengan kerajaan ataupun pemerintah yang berfungsi, kematangan berpolitik dan juga kebebasan awam yang jelas, maka tidak heranlah negara kita Malaysia antara yang aman di kalangan negara-negara ASEAN. Yang ketiga ialah kualiti kehidupan. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, kualiti hidup rakyat yang baik merupakan asas penting kepada keamanan dan kestabilan sesebuah negara. Apabila keperluan asas rakyat kita penuhi, peluang ekonomi terbuka luas serta wujud keadilan sosial, maka rakyat cenderung untuk hidup harmoni dan menyokong sistem pemerintahan. Sebaliknya, kualiti hidup yang rendah sering membawa kepada ketidakpuasan hati, konflik sosial dan juga ketidakstabilan politik. Saya paparkan di sini maklumat tentang kualiti hidup terbaik di kalangan negara-negara di peringkat global dan juga Asia. Dengan skor 61 mata, Malaysia berada di tangga yang ketujuh di peringkat Asia dari segi kualiti hidup rakyatnya, mengatasi negara-negara jiran kita seperti Thailand di tangga ke-13, Vietnam ke-14 dan Indonesia di tangga ke-18 di peringkat Asia. Sementara di peringkat dunia pula, Malaysia berada di tangga yang ke-48. Di sini jelas menunjukkan bahawa Malaysia adalah antara negara ASEAN yang stabil dan aman. Walaupun mempunyai kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Jadi antara faktor-faktor yang menyumbang kepada keamanan ini antaranya ialah akses yang agak baik kepada pendidikan dan kesihatan, infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air bersih yang meluas, peluang pekerjaan yang lebih konsisten berbanding beberapa negara ASEAN yang lain dan juga yang seterusnya tahap kemiskinan tegar yang terkawal. Jadi kualiti hidup yang baik ini telah membantu mengurangkan jurang ketidakpuasan hati rakyat dan seterusnya menyokong keamanan negara. Walaupun wujud beberapa cabaran seperti kos sara hidup yang meningkat dan juga ketidaksamaan pembahagian kek ekonomi, namun ianya dapat ditangani dengan baik melalui beberapa inisiatif sokongan sosial dan juga tadbir urus yang efisien. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, kita dapati negara kita Malaysia dilihat antara negara ASEAN yang berada di kelompok negara yang aman di peringkat global. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada keamanan ini ialah kedudukan ekonomi kita yang mantap, politik kita yang stabil dan kualiti hidup rakyat kita yang tinggi. Namun keamanan ini bukanlah sesuatu yang boleh diambil mudah. Ianya merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai rakyat Malaysia untuk kekal harmoni dan toleransi antara kaum serta hormat kepada undang-undang negara. Jika keamanan ini dapat terus kita pelihara, negara Malaysia bukan sahaja akan kekal aman tetapi menjadi negara yang terbaik untuk generasi yang akan datang, insya-Allah.
Terima kasih banyak kerana sudi menonton video saya hingga ke akhir. Sekiranya sahabat-sahabat dan kawan-kawan suka dengan video ini, sila subscribe channel saya dan kemudian share video ini supaya ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya, Mas Ri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ada beberapa faktor yang menjadikan negara itu aman, damai, dan sejahtera guys. Tentunya ini jadi bahan pembelajaran untuk kita ya, untuk kita terapkan di negeri ini, dan mudah-mudahan Indonesia ke depannya bisa mencontoh Malaysia, bisa bersaing dan bisa menyamai guys, biar ya rakyat ikut juga merasakan ketentraman, kedamaian. Betul-betul indah guys, damai dan tentram itu, jauh dari konflik. Itu kalau nak hidup macam itu memang kena dari atas dulu yang mulai, terus ke bawah, bukan dari bawah tapi dari atas dulu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kurang suka dengan channel ini, please tinggalkan like, komen, dan bantu share guys. Saya Temrek undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.